Halo Kamal. Okey, untuk hari ni Kamal nak bagi rating untuk cerita Pabrik Gula. Cerita seram daripada Indonesia. Cerita ni best. Aku suka cerita ni. Memang suka gila suka. Sebabnya dia menggabungkan lawak dan juga seram. Cerita ni memang kejam. Dia boleh ubah kau punya mood tengah takut, dan dia juga boleh ubah mood kau jadi seram. Betul, serius, aku tak tipu. Korang kena tengok cerita ni. Okey. Cerita ni mengisahkan sekawan daripada sebuah kampung. Dia dapat kerja dekat sebuah pabrik gula, kilang gula. Di mana kilang gula ini ada banyak peraturan yang kena diikut. Salah satunya dia ada jam kuning, jam merah. Jam kuning semua kena balik kerja. Jam merah akan bunyi dia kena duduk dalam rumah. Dia disediakan asrama tau. Ada sediakan rumah sewa untuk pekerja-pekerja kat situ. Okey, bila dah jam merah iaitu pukul 9, semua kena duduk dalam rumah. Jangan keluar daripada rumah. Memang cerita ni best. Sebab apa dia jangan keluar daripada rumah? Kau dah tengok lah, takkan aku nak cerita lagi sampai habis. Okey, lepas tu dalam waktu dia bekerja ni, macam-macam jadi, Mat. Sampai 2 terkorban. 2 member dia terkorban, Mat. Cerita ni memang seram tu tak berapa, tapi menakutkan tu ada. Bila kau tengok tu kau rasa dia cakap apa tu? Tentera Jepun. Spoiler pula. Okay. Lepas tu korang akan rasa macam nak tahu apa cerita ni. Apa jadi ni? Apa cerita ni? Dan yang paling best ada lawak-lawak. Okay, korang boleh tengok cerita ni, memang fun dan juga seram. Siapa peminat seram boleh tengok cerita ni. Siapa peminat funny, korang boleh tengok cerita ni. Memang best dan lawak. Okey, untuk cerita Pabrik Gula, aku boleh bagi rating sebanyak 10/10. Korang boleh tengok dekat TGV yang terdekat tau. Best cerita ni. Cerita ni masih rolling lagi dalam TGV. Okay, that's all for today. Thank you very much. Bye.